Buat benda yang baik pun teruk kena hantam. Melarangkan semua pelancong untuk mengambil arak di kawasan tepi pantai. Di tepi pantai. Yang ini yang paling teruk berlaku, lepas tu terus kita punya pelancongan jatuh. Kesian dekat Tok Min. Bila cuba melarang minuman keras dekat taman awam demi menjaga ketenteraman, teruk kena kecam dengan MCA. Soalannya sekarang ni, mana dia suara PAS lah? Selama ni kan PAS yang paling lantang bercakap soal Islam. Mana pula suara BN? Bukankah MCA ni adalah parti komponen mereka juga? 我还要去投行动党，不止养猪的课题，是能够禁猪。行动党跟你讲，猪肉供应没有减少，被打脸了。马萨布1个礼拜前在国会讲，养猪场少了100间，猪肉供应跌了15%。 Takkan tak ada seorang pun yang berani bersuara menegur MCA ni? Atau semua pilih jalan untuk diam saja? Cuba bayangkan kalau benda yang keluar daripada mulut DAP. Agak-agak lah kan? Berapa lama pula isu ni dipertunggangkan? Bila MCA yang bersuara, semua diam. Seolah-olah macam tak ada apa benda yang berlaku. Soal menjaga ketenteraman di tempat awam sepatutnya dibincangkan secara matang. Tok Min cuba untuk menjaga ketenteraman di tempat awam. Itu pun teruk dia kena hantam. Sedangkan apa yang dibangkitkan bukan mengganggu soal siapa-siapa pun. Taman awam ni tempat untuk semua. Tempat untuk anak-anak bermain. Tempat untuk family beriadah. Jadi kalau ada usaha untuk memastikan tempat awam tu menjadi satu tempat lebih selamat, lebih selesa, lebih bersih, kenapa pula dihantam teruk macam ni? Apa yang salah dengan pendirian Tok Min ni? Buat benda yang baik pun teruk kena hantam.